Selebihnya saya serah pada dia juga. Cuma penasihat saya sebelum dari segi kesihatan ni macam mana? Kesihatan lah. Kesihatan lah. Kadang-kadang kita tak macam saya kata tadi kan, kadang duduk pun tak betul, duduk sengit. Adakah untuk maintain kesihatan tu macam mana? Macam dari segi sudut macam mana tu? Apa yang menurut pengalaman tu yang boleh share daripada audiens ni? First thing, apa macam pesakit-pesakit lah yang mana datang, kita selalunya kita akan follow up. Memang saya follow up sebab kita nak tahu kondisi dia. Kebanyakan sebenarnya dah ramai. Selalunya 2-3 orang tu dah berapa tahun, 2-3 tahun kan. Kita nak follow balik, dah sakit lain pula. So untuk maintenance, penjagaan, macam abang sendiri kan, habit, kiri kanan pusing, pergi diagnose. Pergi cari orang untuk diagnose dulu. Baru buat rawatan. Jangan terus buat rawatan sebab kita tak tahu kondisi badan, apa yang perlu buat, apa yang perlu tidak buat. Kadang-kadang sakit benda lain tapi buat benda lain. Tak settle masalah. Betul. Bila punca tak settle sebab kita tak tahu punca diagnose. Kita tak ada ilmu benda tu. Jadi macam mana kita nak ada ilmu benda tu? So cari tempat-tempat yang bertauliah untuk kita diagnose badan kita sendiri. Okay. So kita dah ke penghujung rancangan. So hari ini banyak kita dapat perkongsian ilmu daripada tukang urut. Apa dipanggil pengamal perubatan tradisional Melayu. Okay. Okay, dengan ini kita akan jumpa next session podcast Move Well. Bye.